kau jadilah PM and all that. Lepas tu kawan kita Amirul Aizat cakap kalau benchmark untuk seorang PM level PMX je, memang semua orang boleh jadi PM macam tagline AirAsia, now everyone can fly. Betul? Ya, betul. I Kalau pun boleh kau jadi letak PM. PMX Anwar Ibrahim tu, kambing pun boleh jadi Perdana Menteri. Kalau babi dalam kandang pun boleh jadi Perdana Menteri. mungkin okay? babi dalam kandang pun Saya rasa Ilham lebih boleh jadi Perdana Menteri yang lebih baik. Sekurang-kurangnya Ilham ada penasihat macam kita, Aidil. Okay. So jadi memang hakikatnya Anwar Ibrahim adalah seorang Perdana Menteri yang tidak cerdik, atau dalam bahasa pasarnya bodoh. Boleh tak saya repeat? Boleh. Anwar Ibrahim adalah seorang Perdana Menteri yang tidak cerdik, atau dalam bahasa pasar dia bodoh. Itu dia. Okay, so jadi bila kita dah tengok bagaimana keadaan kita ni makin kritikal, every day is becoming worse. And then lepas tu public sector sebagai contoh, dia jadi punya teruk. Tahu tak kita punya pelajar dia ni, ni pelajar-pelajar yang masuk ni Olivia kan, medical graduate intake untuk housemanship dia dah jadi separuh berbanding dengan 2019. Dia makin berkurangan dan benda ni memang menakutkan. I mean like, apa benda nak jadi? Bagaimana nak jadi? Pada Januari 2026 hanya 529 graduates yang datang untuk 5,000 housemanship training slot. Kita ada 5,000 yang masuk 500 lebih. Macam mana orang tak pergi housemanship? Doktor kena bully. Doktor dekat atas stres, doktor kat bawah lagi lah. Kan? Stres. Kau kalau tak, there's only Kerja sampai 84 jam seminggu. Kau ada dua solution saja. Kau ada kau perbaiki working condition, atau kau cepat-cepatlah cipta robot yang boleh jadi gantikan doktor, atau yang macam menjadi AI kan. Itu saja dia punya solution. Tapi dulu Anwar kata AI boleh ni kan. Kan? Tapi ini akibat dia kan, yang kita dah nampak, and this situation is not good. Abdul Wahab kata hampalah bangsat negara. Okey, dia langsung tak mengguris hati saya. Awak nak kata saya bangsat negara ke apa? Janji awak jangan kata saya peliwat negara, sebab itu adalah gelaran kehormat seseorang yang kita semua tahu siapa. You want to call me bangsat, really up to you. But if you want to call me peliwat negara, saya rasa kita dah ada orang yang layak diletakkan sebagai peliwat negara. Faham tak? Siapa tadi nama dia ni? Abdul Wahab. Dia selagi kerajaan Madani, kalau selagi kerajaan Madani rasa berbelanja dalam sektor kesihatan tu adalah satu kos perbelanjaan, selagi itulah kita dan pegawai-pegawai kesihatan ataupun sesiapa yang terlibat dalam sektor kesihatan akan terasa beban dia.